isi lirik Redline 95 tu berkisahkan apa tu? Sebenarnya kita bedah sikit Ah, lirik dia. Bedah liriknya. Bedah sikit nak disampaikan apa dalam lagu tu sebenarnya. Tahun 95, zaman tu masa tu aku masih budak-budak lagi. Aku banyak terpengaruh dengan band-band yang macam Green Day apa semua kan. Dia cerita Bempang ni. sebab sebelum tu masa tu pun main dalam band Hitler, band punk juga. Oh, Ah. yelah betul lah. Yelah. Dia punk rock kan? Masa tu punk rock juga. okey. Masa-masa tu zaman-zaman tu tema yang paling hit sekali ialah anak dengan bapa, anak dengan Okey. family, masalah family kat dalam. Okey. Sebenarnya Redline tu dia mengisahkan, walaupun aku banyak baca dekat YouTube semua macam-macam Ya. Oh, okey. Kita dengar sendiri apa Okey, faham, sebenarnya Redline tu. dia adalah mengisahkan cerita hubungan anak dengan bapa. Itu sebenarnya ceritanya. Yang budak-budak dia ada banyak problem. Budak-budak dia bukan faham sangat. Ya. Masa aku dah sekarang ni, dah umur macam sekarang ni, aku dah lebih faham, oh betul, aku buat dulu betul. Ya. Kan. Masa tu kita rebel. Kita rebel. Oh. Masa tu kan.